Hari ini, kita berhenti sejenak untuk mengenang kisah perjalanan seorang guru. Kisah yang penuh dedikasi, cinta dan pengorbanan seorang pendidik yang telah mencipta ribuan bintang di langit masa depan. Puan Nur Zubaidah binti Ahmad. Di sebuah perkampungan tenang, Kampung Segerantau, Negeri Sembilan, pada tanggal 19 April 1970, lahirlah seorang puteri yang bakal mewarnai dunia pendidikan. Beliau ialah Nur Zubaidah binti Ahmad, bunga ke-8 daripada 10 beradik. Mekar dalam asuhan kasih ayahanda tercinta, Allahyarham Ahmad bin Ahmad, seorang pejuang harian yang berbudi pada tanah, dan bonda Allahyarhamah Misah binti Anas, suri rumah terhormat yang menjadi madrasah pertama dalam hidupnya. Langkah kakinya dalam menuntut ilmu bermula jauh di Bumi Kejal, Sekolah Rendah Kebangsaan Metodis Kapit, Sarawak, sebelum kembali ke tanah tumpah darah di Sekolah Rendah Kebangsaan Rantaubi, Sekolah Kebangsaan Palung II, dan akhirnya menamatkan persekolahan rendah di Sekolah Kebangsaan Segerantau. Kecemerlangan yang membuka lembaran baharu apabila beliau melangkah ke alam persekolahan menengah di Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar sebelum meneruskan langkah ke Sekolah Menengah Kebangsaan King George V untuk melanjutkan pengajian ke peringkat seterusnya. Satu fasa penting yang mematangkan diri serta memperkukuh azam dalam perjalanan menimba ilmu. Di Maktab Perempuan Melayu Melaka, benih-benih ilmu disemai dengan penuh tekun lalu mekar menjadi jati diri seorang pendidik. Mengasah bahasa, membentuk jiwa dan menyulam cinta terhadap warisan bangsa sebelum melangkah keluar dengan satu gelaran penuh makna, Cikgu. Selama 34 tahun, Puan Nur Zubaidah telah mewakafkan jiwanya untuk anak bangsa. Seawal tahun 1992 hingga 1995, bermula langkah pertama di Sekolah Rendah Kebangsaan Asunta II di Petaling Jaya. Pada 1996 hingga 2005, beliau menabur bakti di Sekolah Kebangsaan Petasir Berasrama Jelebu bagi menyantuni anak-anak asrama dengan kasih keibuan. Pada 2002, bermulalah detik transformasi apabila beliau beralih berjawatan menjadi guru bimbingan dan kaunseling, menjadi pendengar setia dan pembimbing jiwa. Pada 2006 hingga 2016, di Sekolah Kebangsaan Taman Tangku Jaafar II, kepimpinan beliau mula menyelah. Dari guru kaunseling, beliau diangkat menjadi guru penolong kanan core curriculum, kemudian guru penolong kanan hal ehwal murid dan akhirnya guru penolong kanan pentadbiran pada tahun 2016. Dan akhirnya, sepanjang sedekad terakhir 2016 hingga 2026, beliau terus menabur bakti di Sekolah Kebangsaan King George V yang setia menjadi saksi perjalanan pengorbanannya. Sebagai guru penolong kanan pentadbiran, beliau menjadi tulang belakang sekolah, mengemudi urus tadbir dengan penuh hikmah serta memimpin dengan teladan yang menyentuh hati. Segala jasa dan kenangan yang ditinggalkan akan kekal terpahat dalam ingatan dan sukar untuk diganti. Di sebalik ketegasan seorang pentadbir, tersimpan hati seorang isteri dan ibu yang penyayang. Pada 6 Jun 1992, beliau menyatukan cinta bersama Tuan Zulaimi bin Omar, seorang pesara pegawai kesihatan persekitaran yang sentiasa menjadi pendorong di sisi. Kebahagiaan mereka semakin sempurna dengan kehadiran 6 orang cahaya mata yang menjadi sumber kasih sayang, kebanggaan dan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan. Serta 2 orang menantu yang hadir menyempurnakan lagi ikatan kekeluargaan dengan penuh harmoni dan kasih yang mesra. Kini, gelaran Wan menjadi panggilan paling istimewa, lebih-lebih lagi dengan hadirnya cucunda tercinta Nur Nadira binti Rofidi, penyeri kehidupan, penyejuk mata dan penghibur hati dalam setiap detik yang dilalui.
Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Walau jauh beribu batu, jasa puan dalam kenangan. 34 tahun bukanlah tempoh yang singkat. Puan Nur Zubaidah telah melakar garis-garis kecemerlangan di Sekolah Kebangsaan King George kelima yang tidak akan terpadam. Beliau bukan sekadar pentadbir, beliau adalah kakak, ibu dan mentor yang budiman. Selamat bersara Puan Nur Zubaidah binti Ahmad. Terima kasih atas setiap peluh dan nasihat. Semoga persaraan ini menjadi lembaran baru yang penuh ketenangan, kebahagiaan bersama keluarga dan keberkatan yang berpanjangan daripadanya. Selamat bersara Guru Penolong Kanan Pentadbiran Kebanggaan kami.